Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada mereka yang telah lama support channel ini dan kepada mereka yang baru sampai ke channel ini, selamat datang. So hari ini saya nak bercerita lagi tentang perjalanan kehamilan saya walaupun telah menjadi kenangan dan sejarah, tapi kita habiskan dulu cerita tentang kehamilan tu dan baru kita masuk cerita tentang kelahiran dan sebagainya. So hari tu saya dah bercerita tentang COVID-19 sewaktu mengandung dan lepas tu saya dah discharge, tak perlu admit hospital dan sebagainya. Doktor yang saya jumpa tu dia bagi saya appointment 2 minggu selepas tu di PPUM sebab dia orang ada tanya sama ada saya nak terus bersama PPUM ataupun nak ke hospital lain untuk bersalin. So saya cakap memang doktor yang klinik saya pergi pun memang refer saya ke PPUM, so saya rasa saya akan bersalin di PPUM lah. And then tapi saya salah tarikh, lebih daripada 2 minggu saya pergi untuk bersalin tu. Sebenarnya tak ada masalah pun. Jadinya saya pergi tu, saya dapat apa tu, orang kata pergi dari awal balik lah, bukan tarik appointment yang doktor tu bagi. So masa saya pergi ke PPUM tu, macam biasalah apa dokumen-dokumen yang diperlukan adalah IC saya, IC suami, surat nikah, lepas tu apa lagi rasmi tu je kot. Lepas tu kena bawa lah buku pink kalau daripada klinik yang terdahulu ataupun surat refer, kena bawa. So saya ada dua. Saya ada surat refer daripada klinik Chia di mana dalam surat tu panjang sebab dia tak ada buku pink. So dia segala rekod-rekod yang dia orang dah periksa sebelum ni dilampirkan sekali lah. And then saya ada buku pink sebab masa saya kena COVID tu doktor tu cakap kalau boleh dia nak buku pink. Jadi saya kenapa saya tak pergi KK tu sebab KK ni dia jauh daripada office saya. Lepas tu dia tu besar, kalau time orang tak ada dengan saya, kalau suami ada okey lah, ataupun ada orang lain dengan saya okey lah sebab klinik tu besar, susah bagi saya yang blind ni. Tapi kalau tak ada bagi saya susah, jadi saya pun tak pergi KK lah, saya buat check up dekat private clinic. Jadi saya carilah klinik private yang ada buku pink dan saya jumpa klinik ni berhampiran dengan Paradigm Mall, iaitu klinik Uzma. So memang dia ada buku. Jadi saya bawa lah buku tu pergi ke PPUM. Okey. Bila sampai ke PPUM tu, rupanya bukan kita terus boleh check up. So kita booking bersalin je dulu dekat PPUM tu. Okey, kalau untuk mereka yang berpenglihatan ataupun yang normal, sebenarnya dia kenakan deposit sebanyak 2,500 untuk tahun 2025. Setakat yang saya pergi untuk buat booking tu, bayarannya adalah 2,500 lah. Tapi kalau lebih atau kurang, lebih dipulangkan, kurang biasalah kita kena tambah balik. Disebabkan saya ni blind ataupun OKU, jadinya saya free. So saya tak payah bayar deposit dan masa bersalin pun saya tak payah bayar apa-apa. Kalau tak silap saya bayar RM20 je, tapi RM20 tu saya tak ingat untuk apa. And then untuk anak pula, kalau ibu dia OKU, anak dia normal, still kena bayar. Rate dia 270 untuk masuk ward biasa dan 650 kalau baby tu terpaksa masuk NICU atau NICU. Jadinya untuk ibu percuma, untuk anak berbayarlah juga. Nama pun semi government kan. Okey, bila saya pergi untuk booking bersalin tu, saya tak boleh jumpa doktor terus hari tu rupanya. Saya kena ambil appointment. Okay, dekat PPUM ni, dia ada 2 appointment yang berbeza, iaitu appointment untuk jumpa doktor dan juga appointment untuk scan baby. Okay.
apa yang bestnya pada saya, PPUM ni dia dah centralize kan untuk mereka yang ibu mengandung ni, urusan mengandung dan bersalin ni dia dah letakkan di bawah satu kompleks, iaitu kompleks wanita dan kanak-kanak. So semuanya dekat situ. Kompleks ni dia ada 6 tingkat. Okay, tingkat 1 tempat scan. Tingkat 2 tempat kita jumpa doktor, itu timbang berat badan, cek BP, cek urin dan sebagainya dekat tingkat 2. Okay, tapi selalunya kalau kita pergi, memang kita kena pergi tingkat 2 dululah sebab kita kena ambil number semua kat tingkat 2. And then tingkat 3 adalah bilik operation. Tingkat 4, kalaulah ada apa-apa berlaku di dalam waktu office hour. Contohnya kalau seseorang tu dia mengandung dan ada masalah ada masalah pada kandungan dia, pada hari bekerja, office hour, dia terus pergi ke tingkat 4. Dia tak perlu lagi datang ke tingkat 2 sebabnya kalau tingkat 2 tu macam check-up biasa ni lah. Okay, kalau ada emergency dan sebagainya, pergi tingkat 4. Tetapi kalau kita ada sesuatu yang emergency, tiba-tiba baby tak bergerak ke, darah tumpah dan sebagainya, di luar office hour, waktu weekend ataupun public holiday ataupun hari Sabtu, kita terus ke tingkat 3. Okey, kata ini semua doktor yang terangkan dekat saya lah. Ada seorang doktor tu baik, dia cerita semua apa yang ada dekat kompleks wanita tu sebab dia tanya kita orang. Dia tanya saya dengan suami, dah pergi belum riki-riki lah tingkat kompleks wanita tu ada apa. Kita orang cakap belum. So dia terangkanlah dekat kita orang. Saya tak ingat apa nama doktor tu, doktor lelaki. Kemudian untuk tingkat 5 saya tak ingat apa. Saya pun tak tanya tingkat 5 tu apa. Dan tingkat 6 adalah ward lah. Ward bersalin. Ward untuk tunggu bersalin dan ward selepas kita keluar daripada OT. Jadinya dekat tingkat 6 lah kita berkampung. Macam saya hari tu masa saya kena COVID tu, saya diperiksa oleh doktor daripada tim A katanya, kata kaunter. Rupanya di PPUM ni, menurut kata kaunter pendaftaran tu, diorang ada 4 tim. Tim A, B, C dan D. Macam saya telah diperiksa oleh doktor daripada tim A. Jadi, bila saya diletakkan di bawah tim A, waktu appointment saya adalah hari Khamis. Okey. Sebab dia lain tim, lain hari. Macam tim A, saya hari Khamis. Jadinya saya selesaikan dulu urusan pendaftaran di tingkat 2, kemudian dia minta saya ke tempat scan di tingkat 1 tu untuk dapatkan appointment scan akan datang lah sebab hari yang saya pergi booking bersalin tu just urusan untuk ambil appointment dan sebagainya. Jadinya bila saya pergi dekat tempat scan tu, saya boleh minta lah dengan kaunter supaya appointment saya untuk scan tu diselaraskan dengan appointment saya berjumpa doktor. Jadi tak payahlah kalau dalam sebulan tu tak payahlah saya pergi 2-3 kali kan PPUM. So saya boleh pergi sekali untuk 2 appointment terus. Jadinya setelah selesai dapat tarikh tu saya baliklah. Tak adalah jumpa doktor atau apa masa tu. Sebab itulah prosedur yang saya lalui sewaktu membuat booking bersalin di PPUM. Tapi bagi saya suka PPUM ni sebab dia dah centralize macam tu. Dia pun tak adalah besar sangat, dia kompleks tu. And then dia bukanlah tak adalah besar sangat tu. Maksudnya tempat-tempat yang saya pergi tu tempat-tempat yang berdekatan. Dan dekat PUM ni bukan main hebat lagi dia punya kompleks wanita ni. Selain daripada ada kafe, Warna Cafe kat situ, ada Gloria Jeans dan sebagainya. Jadi okeylah kalau kita nak menunggu, kita boleh minum-minum kat situ ataupun kita dah habis jumpa doktor dan sebagainya, boleh minum-minum kat situ. Selalunya saya tak akan minum-minum lah sebelum saya jumpa doktor tu sebab saya akan dites urin kan. Kita takut nanti gula kita tinggi ke apa. So better tak minum minuman manis dululah sebelum kita check up tu. So saya rasa
Itu sajalah untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sesiapa yang ada pengalaman di PPUM ataupun pengalaman di hospital-hospital lain yang menarik untuk dikongsikan, bolehlah tinggalkan komen anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.